Surah An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Bagus. Sedap bacaannya. Tapi ada sedikit kesilapan pada ayat Malikin Nas. Ramai yang buat kesilapan dengan membaca Malikin Nas. Panjang sangat. Sampai 2-3 harakat. Sepatutnya 1 harakat je. Malikin Nas. Baca dengan tajwid yang betul. Penting ya. Habislah kau, Pin. Kau salah baca. Berdosa. Apa pula berdosa? Pandai je kau ni. Fizi, dosa atau pahala hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang tentukan. Kita harus terus belajar Al-Quran dengan mendalami, memahami dan memperbaiki bacaan kita. Jangan putus asa ya. Sekarang dengar dengan teliti. Ustaz baca. Surah apa ni? Surah An-Nas. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Senang je kan? Nanti semua boleh baca dengan baik lepas ni. Boleh. Dah hafal pun. Ehsan tak hafal lagi, Ustaz. Aku pula. Tak apa. Teruskan baca. Lama-lama hafal lah. Hari tu dah hafal. Tapi sekarang dah lupa. Ustaz, terangkanlah maksud surah An-Nas ni. Dengar ya. Suratun Nas adalah surah terakhir dalam Al-Quran. Surah ini surah Makkiyah. Itu apa ya? Surah Makkiyah. Surah yang turun sebelum hijrah. An-Nas bermaksud manusia. Manusia itu ialah kita. Ana Anas. Anta An-Nas. Kita semuanya An-Nas. Wah, macam belajar bahasa Arab pula. Kan, Ustaz? Ustaz. Surah ini mengajar kita meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala daripada godaan dan bisikan syaitan dan juga daripada sesama manusia. Jin atau syaitan dan manusia inilah yang melemparkan bisikan dan hasutannya ke dalam hati manusia. Oh, sebab itulah ada orang yang baik dan ada yang tak baik. Betul. Allah itu Rabbin Nas, pemelihara manusia. Allah itu Malikin Nas, penguasa manusia. Allah itu Ilahin Nas, Tuhan yang berhak disembah oleh sekalian manusia. Semua faham ya? Kalau macam tu, mari kita baca sama-sama sekali lagi dengan tajwid yang betul. Kawan-kawan dah sedia? Jom baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi
Terus, amalkan surah-surah dalam Al-Quran ni hari-hari agar sebutan kita betul dan jelas. Setiap hari baca, pasti bisa hafal. Betul tu? Dengar tu Ihsan. Nanti aku hafal lah. Tak lupa-lupa dah. Ustaz harap semua dapat hafal surah 3 Qul. Surah-surah ini merupakan surah pelindung. Surah 3 Qul? Surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Oh, aku lupa. Barang siapa yang membacanya 3 kali pada pagi dan petang, maka segala sesuatu akan dicukupkan untuknya. InsyaAllah.